Hai bestie, okay, so dekat KS ada Doom crossbody bag in signature vanilla, sangat-sangat cantik. Yang bawah ni adalah Saffiano leather. Kalau yang bahagian atas ni dia adalah coated canvas. Dua-dua material dia tahan lasak. Ada satu pocket kat bahagian depan, and bahagian dalam pun another pocket. Ada Pimo logo, dia adalah gold hardware. Datangkan dengan long strap. Tak boleh detach tapi boleh adjustable. It's a very simple and nice bag untuk pakai travel, nak pakai daily ke, nak pakai macam pergi barang dapur, nak bagi dekat mak-mak, dekat your wife, ataupun untuk diri sendiri, boleh juga bestie. So kita tengok bahagian dalam dia bestie. Kalau bestie nak pakai dia travel kan, nak bawa pasport, boleh masuk pasport without any problem. And then kalau bestie nak masukkan long wallet pula, long wallet boleh masuk tapi dia kena lurus. Sebab kalau tak lurus nanti dia tak boleh nak masuk. Dia macam struggle sikit. And then kalau nak keluarkan dia pun dia kena lurus sikit. Dia kena pandai adjust. Sebab kalau tak adjust dia betul-betul nanti susah. Lepas tu nak masuk handphone ke, makeup ke, your ubat ke, kan? Boleh saja bestie. Tapi kalau katalah bestie jenis nak bawa notebook ke mana-mana, dia kena kecil sikit daripada size A5 ni. So ni kalau kalian masukkan buku size A5, nampak tak? Dia boleh masuk tapi dia macam bucu terkeluar, tak boleh nak zip pun bestie. Jadi tak sesuai. So kalau katalah nak bawa notebook sebab nak pergi kelas tambahan ke, kursus ke, kan, boleh je tapi kena saiz kecil. Okay, so bestie yang mana berminat dengan Doom color signature vanilla ni, bolehlah grab sekarang dekat shop kita.